Assalamualaikum para jemaah-jemaah haji, haji-hajah semua. Jadi saya dekat sini saya nak tunjuk kat haji-hajah proses lapor diri untuk jemaah haji 1447. Jadi yang pertama sekali, haji-hajah sampai je dekat Movenpick ni, haji-hajah boleh berhenti dekat sini untuk turunkan beg apa semua, barang-barang haji-hajah. Haji-hajah jangan risau, akan ada petugas yang akan bantu haji-hajah untuk bawa masuk barang haji-hajah ke dalam. Jadi jom kita ke tempat seterusnya. Okey haji-hajah, selepas haji-hajah sampai tadi, haji-hajah dan keluarga boleh berkumpul di kawasan ni. Untuk keluarga haji-hajah, keluarga boleh teman sampai di sini saja. Maksudnya untuk proses yang dalam semuanya, family tak boleh ikut. Jadi family sampai di sini saja. Di sinilah lambaian kasih saja. Pihak tabung haji akan buat pengumuman, iaitu pengumuman untuk lapor diri dan juga daftar masuk lah. Setelah haji-hajah menerima pengumuman yang mengatakan haji-hajah boleh masuk untuk lapor diri, so jadi inilah jalannya. Jom saya tunjuk haji-hajah. Haji-hajah akan masuk di kawasan berpagar ni dan haji-hajah akan nampak gerbang warna hijau ni. Jadi haji-hajah boleh masuk ke dalam gerbang ni untuk terus jalan ke next step. Jadi haji-hajah, selepas haji-hajah lalu dekat kawasan berpagar ni, haji-hajah akan terus ke next proses, iaitu kaunter serahan kelengkapan yang akan diberikan oleh pihak tabung haji kepada haji-hajah. Ini saya nak tunjuk kat haji-hajah checkpoint ataupun proses seterusnya di dalam dewan. Jadi haji-hajah akan masuk di gerbang ni dan yang pertama haji-hajah kena drop bag. Kat mana nak drop bag tu? Dekat kawasan ni. Tapi untuk susun bag haji-hajah jangan risau, ada petugas yang akan bantu. Jadi selepas haji-hajah dah drop bag, dah letak bag kat sini, haji-hajah boleh masuk dekat kawasan untuk ambil pasport. Kat mana? Di sini. So haji-hajah boleh ikut laluan yang telah diatur oleh tabung haji. Okey, jadi haji-hajah, selepas haji-hajah ambil pasport, kita akan terus ke kaunter check-in untuk bagasi pula. Dekat mana? Haji-hajah akan masuk kat sini untuk check-in bagasi, kena bawa bagasi lah. So haji-hajah akan masuk ikut laluan yang diatur oleh tabung haji dan di sana adalah kaunter bagasi. Dan yang seterusnya, haji-hajah akan memasuki dewan yang berada di belakang saya ni. Ini adalah dewan untuk taklimat akhir perjalanan daripada tabung haji. Jadi saya nak pesan untuk semua jemaah datang sejam awal ke 2 jam awal pun tak apa. Sebab apa tahu? Sebab kita nak proses ni berjalan dengan lancar. So saya berharap haji-hajah dapat faham dan tahulah gaturan apa yang saya tunjukkan tadi tu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.